Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada semua rakan media yang meluangkan masa untuk hadir bersama kita di sini. Walaupun saya tahu sekarang ni masa penggolongan UMNO di PWTC. Jadi lepas berita tersebut, tapi tak apa, saya rasa ini lebih penting daripada apa yang berlaku di dewan sana tu. Okey, yang pertama terima kasih kepada tuan lawyer, kepada tuan Weta Multi, kepada Cik Rafiq, Tuan Rafiq dan Katik yang tak bersama kita, dan juga kepada pengurusi Presiden Perkasa Dr. Halim dan Putra. Dan terima kasih kepada YB kawan saya, YB Huzair, dan saya minta maaf kerana ada lagi tiga orang yang tak bersama, iaitu Datuk Awang Pendang, Datuk Ismail Biati dan Datuk Khalid yang sebenarnya hadir, tapi oleh kerana musakoh yang tak dapat dielakkan maka tak dapat bersama kita, walaupun mereka bersama kita. Dan ramai lagi sebenarnya bila bercakap pasal AS ni, mereka akan bersama dan memperjuangkan, bukan tahu tentu menang dan kalah, tapi nak pastikan bahawa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini sama ada menepati perlembagaan ataupun tidak. Itu sebenarnya kita mencari kebenaran. Yang pertama. Yang kedua, kita rata-rata rakan-rakan kita, sama ada rakan profesional, sama ada rakan NGO dan sebagainya, mereka melahirkan rasa tidak hati terhadap perjanjian antara Anwar Ibrahim dan juga Trump ini, kerana semuanya mengatakan bahawa kita seolah-olah kata seolah-olah menjual kedaulatan negara kerana sebatang peng. Kerana ada satu batang peng dan kerana gembira Trump datang ke Malaysia, maka kita hadiahkan satu kedaulatan kepada negara, kepada Amerika. Itu dikatakan di luar sana. Jadi apa polemik yang berlaku ini, kita minta pada pihak awalnya minta berhenti jawab surat yang kantor dulu, kantor sama ada penyayang ini ditandatangani oleh pihak kerajaan Malaysia, adakah dimaklum kepada Tuanku Agong, adakah dibawa ke mesyuarat raja-raja, adakah telah dimaklum kepada parlimen. Dan of course kita ahli parlimen dah tahu bahawa memang tak bawa pun tak bawa pun di parlimen. Jadi cuma ada sesi penerangan saja. Ya, sebenarnya dia nak perlu diundi di parlimen, menang ke kalah, kalau setuju baru boleh bawa. Tapi semuanya itu telah tidak dapat dijawab sebagai tarikh 26 bulan itu. Maka oleh kerana keengganan Perdana Menteri menjawab surat daripada kita orang, maka kita minta perkara ini dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dan insyaAllah kita akan file perkara ini pada 19 bulan nanti sebagai simbolik. Yang pertama, hari tersebut Tuanku Agong akan resmi dewan, dan hari tersebut adalah hari pertama untuk sesi ini akan berbincang, dan kita berharap ianya akan diberi suatu keputusan yang terbaik. Macam saya kata tadi, kita bukan cari menang kalah, kita cuma nak tahu apa kata mahkamah, yang disebut ni sah atau tidak. Kalau sah, okey, go ahead. Tapi kalau tidak sah, apa akan berlaku? Jadi putusan mahkamah lah yang kami tunggu-tunggu. Saya berat parlimen mewakili 5 orang, bukan 5 orang ni, mereka semua ahli parlimen bakal bersetuju dengan apa yang dibuat ini, dan kita tunggulah apa putusan mahkamah Persekutuan, insyaAllah nanti. Okey, ada soalan tanya? Kenapa 5 je daripada 20 kan? Kita ada 60 orang. 5 saja. Yang pertama bila dia orang filing, saya tanya buat lawyer, kenapa tak buat sendiri? Dia kata perlu kepada ahli parlimen sebagai ahli local standard. Jadi dia cari yang dia kontak saya, jadi saya setuju. Dia setuju untuk membawa isu ni. Okey. Yang kedua, Biro Antarabangsa sebenarnya Wang Sepo, Wang Faisal. Tapi Wang Faisal ni, macam kita semua tahu bahawa Wang Faisal Masyad, Wang Faisal dia telah digantung dari Bidang Bersatu. Jadi saya mewakili ahli parlimen dan wali Bersatu lah, dan mewakili Pembakar, dan Datuk Awang mewakili PAS dan secara tidak langsung. Jadi sebenarnya semua orang boleh buat. Kami wakil, dan saya yakin semua ahli parlimen bersetuju. Dan saya bawa perkara ini dalam mesyuarat
Mesyuarat MPT bersatu dan Presiden juga bersetuju. Presiden bersatu juga setuju apa yang dibuat ini. Dan kita sebenarnya kata dia bukan tim nak kalah ni. Faham Kita tahu tindakan Perdana Menteri ini betul atau tidak mengikut perlembagaan itu saja. Biar mahkamah putuskan betul atau tidak. Kes ini akan difailkan oleh Ketuan Kartik Shan bagi pihak kesemua 5 ahli-ahli yang berhormat, dan sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa memandangkan AT adalah suatu perjanjian antarabangsa yang melibatkan Malaysia atau persekutuan memerlukan autoriti daripada Parlimen, dan tanpa pengetahuan dan tanpa mendapatkan kebenaran daripada Parlimen, Perdana Menteri negara kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menandatangani perjanjian tersebut pada 26 Oktober yang lalu. Dan walaupun diminta pelbagai penjelasan di Parlimen, tapi apa yang kita dapati sebagai seorang rakyat biasa di luar sana, kita tidak mendapat penjelasan yang secukupnya tentang sebab mengapa perjanjian ini ditandatangani secara rahsia tanpa pengetahuan sesiapa, dan yang paling pentingnya tanpa pengetahuan oleh ahli-ahli Parlimen. Jadi ahli-ahli Parlimen telah mengambil keputusan untuk membawa tindakan ini bagi mendapatkan satu pengadilan kepada negara kita, kerana yang pentingnya dalam menandatangani perjanjian ini Perdana Menteri tidak mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong, tidak mendapat perkenan Majlis Raja-Raja, tidak mendapat autoriti daripada ahli-ahli Parlimen, dan perjanjian AT ini memberi kesan yang mendalam kepada negara kita. Jadi saya menjemputlah YB Rasul dari Parlimen sekarang. Tindakan ini akan difailkan pada 19 hari bulan Januari, iaitu pada hari Isnin minggu depan, dan ini adalah suatu tarikh yang simbolik kerana pada 19 hari bulan nanti adalah hari pertama pembukaan Parlimen. Jadi secara simboliknya bagi pihak kelima-lima ahli Parlimen ini, atas permintaan kelima-lima ahli Parlimen ini, maka tindakan ini akan difailkan secara simbolik pada 19 hari bulan.